Okey, macam mana kita nak mencegah daripada serangan kuman berbahaya dekat rumah? Mungkin doktor ada tips sikit yang boleh share? Okey, untuk kita mencegah apa-apa serangan penyakit dekat rumah, sebenarnya ada beberapa amalan lah yang kita kena ajar anak kita. So, yang pertama adalah basuh tangan lah. Ya. Kalau misal kata anak tu balik daripada sekolah ataupun sebelum makan, lepas makan, kita nak kena emphasizekan dan tekankan kena basuh tangan. Dan kita sebagai ibu bapa pun kena menjadi contoh kepada anak kita. Ya. Dan selain daripada itu, macam hygiene tu kena jaga. Macam bila balik sekolah tu nak kena mandi dulu. Ya, dan juga dia punya kuku pun kena sentiasa pendek lah. Bagi yang beragama Muslim, kita boleh kata kat dia, okey, setiap Jumaat kita kena potong kuku. So lama-lama akan jadi satu habit lah kepada anak kita untuk menjaga hygiene mereka. Jadi selain daripada itu adalah untuk kita regularly secara berkala untuk membersihkan permainan anak-anak kita lah. Ya. Sebenarnya untuk membersihkan permainan anak kita ni penting. Sebab apa, kita tak tahu apa kuman yang melekat dekat atas dia. Ya. Sebab kadang-kadang kuman ni sama ada bila kanak-kanak tu bersin, dia macam batuk, dia punya tempias air tu mungkin terkena dekat atas permukaan permainan tersebut. Lebih lagi kalau kita ada anak ramai dekat rumah, yang lebih daripada satu, jadi misal kata kalau ada seorang anak tu sakit, memang mudah untuk berjangkit kepada anak yang seorang lagi. Ya? Betul tak? Jadi sebenarnya sangat penting untuk kita sanitize permainan secara berkala. So berapa kerap kita nak buat bergantung kepada penggunaan lah. So misal kata kalau permainan tu memang favourite dia selalu pakai tu, mungkin dalam seminggu sekali ke kita kena cuba bersihkan permainan dia. Dan cara untuk bersihkan tu bergantung kepada jenis permainan tersebut. Contohnya kalau permainan Lego yang macam ni, dia jenis yang keras ataupun plastik. Dan dia tidak porous lah kita panggil. Jadi kalau macam jenis permainan yang macam ni, kalau ada kuman yang melekat, apa-apa kuman, virus, contohnya macam rotavirus, influenza virus, virus menyebabkan HFMD, even virus menyebabkan jangkitan kuman dekat bahagian mata, mudah nak melekat. Dan bila permainan yang jenis plastik macam ni, dia boleh tahan lama dia punya virus tu. Mungkin berjam-jam sampai ke berhari-hari pun boleh.